Nak tahu tak, korang punya shock absorber dia meresap tenaga kinetik, lepas tu dia tukar menjadi tenaga haba tau. Tapi kenapa tak panas macam disc brake? Itulah antara tugas shock absorber kereta korang, untuk kawal pelepasan haba dekat bahagian suspension. Sebab tu jugalah pentingnya untuk korang pakai shock absorber yang berkualiti bagi memastikan shock absorber korang function dengan elok. Shock absorber yang berkualiti ni memang dah design untuk lepaskan haba dengan cepat, jadi minyak dalam absorber korang tu suhu dia selalu stabil lah. Barulah kereta korang akan lebih selesa walaupun bawa dekat jalan yang berlubang tak rata dalam jangka masa yang lama. Senang cerita, dia jadi lagi konsisten lah absorber tu. Lepas tu pula, bila absorber dapat kawal pelesapan haba dia, maka lagi tahan lama lah shock absorber kereta tu. Jadi korang dah tak perlu fikir nak tukar baru ke apa. Dia punya getah seal dengan bahagian dalam absorber tu pun akan jadi tahan lebih lama sebab tak ada suhu panas yang melampau. Jadi macam Casio-K punya absorber ni, korang jangan risau pasal haba sebab dia punya design memang untuk membantu korang melepaskan haba dengan lebih cepat. So payahlah nak panas absorber Casio-K ni. Senang cerita, memang tahan lama dan tahan lasak lah. Paling penting, shock absorber daripada Casio-K ni dapat membuat setiap pemanduan kereta korang menjadi lagi selesa.